Tak lama lagi cincin Nabila Razali akan sampai, tetapi stok sangat limited. Jadi kita dah buka waiting list untuk korang semua. Saiz yang akan masuk nanti adalah saiz 7 hingga ke saiz 24. Sebab ramai yang komen minta nak saiz ni hari tu. Kita usahakan sampai dapat. Siapa yang join waiting list ni akan diberi keutamaan terlebih dahulu. Waiting list ni ada 3 tier. Yang pertama adalah deposit RM1,500. Sesiapa yang bayar deposit RM1,500 akan diberi keutamaan terlebih dahulu. Bila stok dah sampai, akan pergi ke saiz mereka dahulu. Pelanggan yang join top tier yang pertama akan dapat lock harga emas hari ni dan baki boleh bayar apabila cincin dah sampai nanti. Kemudian barulah pergi ke tier yang kedua, iaitu deposit RM250. Bila ada baki cincin dari kumpulan yang pertama itu, akan masuk pula dekat kumpulan yang kedua ini. Untuk kumpulan yang kedua ini, anda hanya perlu bayar RM250 untuk kos upah sahaja. Untung siapa yang join waiting list ni, sebab kita akan bagi diskaun kos upah hanya RM250 sahaja. Selepas barang dah sampai, boleh bayar mengikut berat harga emas semasa. Dan jika stok dah habis dekat tier pertama tadi, maka kita akan refund semula duit anda RM250 tersebut, atau anda boleh pilih cincin saiz yang lain. Kumpulan yang ketiga adalah waiting list no depo. Anda boleh join waiting list secara percuma dan akan mendapat diskaun upah sebanyak RM250 juga. Akan tetapi, cincin Nabila Razali akan pergi ke tier yang pertama dahulu, kemudian baki akan pergi ke tier yang kedua, dan kemudian barulah akan pergi ke kumpulan yang ketiga. Selepas itu, jika masih berbaki, kita akan masukkan ke dalam ready stock. Itu pun kalau ada yang berbaki lagi lah, sebab terlalu ramai yang minta. Untuk batch kali ni kita cuba buat yang lebih ringan sikit daripada batch yang lepas, iaitu anggaran dalam 6.5 gram hingga 7.5 gram. Anggaran bajet dalam RM2,000 lebih. Jadi korang jangan tunggu lama-lama, cepat masuk waiting list sekarang. Cincin akan masuk tak lama lagi.